Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sebelum kita hadir pada tengah hari ini untuk menunaikan kewajipan kita fardu Jumaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita pada hari ini dapat berdoa tepat pada waktu yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita digunakan dengan kebaikan, diluaskan rahmat, dan moga-moga bahagia kita di dunia dan juga bahagia di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara rahmat Allah sekalian, mengambil keberkatan tengah hari sebelum kita solat ni, kita kongsikan ada beberapa ayat dari suratul Kahfi. Sudah pasti hari Jumaat surah ini hampir dengan kita, rapat dengan kita, dan fadilatnya yang sangat luar biasa diceritakan baginda Nabi SAW. Saya ambil pada tengah hari ini beberapa ayat. Tema suratul Kahfi ini macam mana keajaiban dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 32 suratul Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma Kisah Zulkarnain ke? Ini semua Allah nak ceritakan tema dia apa? Tema surah Kahfi. Masya Allah la quwwata illa billah. Semua yang berlaku itu dengan ketetapan Allah, dengan takdir daripada Allah. Dan manusia tak akan ada apa-apa kekuatan, tak ada keupayaan melainkan dengan izin Allah. Itu tema surah Kahfi. Kat mana kita baca, pelan mana kita baca, temanya kuasa Allah. Seperti mana kuasa Allah tidurkan pemuda dalam gua selama 309 tahun, maka kisah kedua ni sama juga. Kuasa Allah rezekikan kepada mereka ni kebun yang penuh dengan keajaiban. Dia tak berhenti ajaib pada pemuda tu. Kisah pemilik kebun ni pun sangat ajaib. Ajaibnya macam mana? Allah nyatakan dari dua orang sahabat ni, dua lelaki, bukan dua sahabat, dua orang lelaki, kami adakan bagi seorang di antaranya dua buah kebun anggur. Tuan-tuan, kita boleh bayangkan ada kebun anggur satu, kebun anggur dua. Jadi dua ladang anggur ni. Dan kami kelilingi pula kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar. Ada kebun anggur satu, kelilingnya pokok-pokok tamar. Kebun anggur yang kedua pun dikelilingi dengan pokok anggur satu. Kebun anggur dua, kelilingnya pula dengan pohon tamar. Ni pun ada pohon tamar juga yang memagar. Kenapa Allah letakkan pokok tamar ni sebagai keliling pada pokok-pokok anggur? Kita faham kan, pokok anggur ni dia tak berapa besar lah kan. Angin ribut sikit tak akan jadi rosak pokok ni. Tak kena jaga dengan cermat, tak boleh panas sangat, tak boleh sejuk sangat. Jadi macam mana apa kita panggil security system pada kebun ni tadi dipakar dengan pohon-pohon tamar. Baik hadirin sekalian, sebelum kita pergi ayat seterusnya ni kan, Allah cerita pemuda ni, lelaki ni, dia ada dua ladang anggur. Dia sebut buahnya ladang anggur. Tapi bila tamar, Allah sebut wa haffafnahuma binakhlin. Kami pakar ladang-ladang anggur ni dengan pohon-pohon tamar. Bukan cerita buah tamar, anggur cerita buah. Tapi kita baca ni bila kurma cerita pokok, Allah tak cerita buah dia. Sedangkan ada perkataan tamar dalam bahasa Arab. Tapi yang anggur cerita buah, yang kurma cerita pohonnya. Kenapa kat tengah-tengah tu tadi? Kemudian Allah nyatakan dalam ayat ni, kil wa ja'alna bainahuma zar'a. Dua kebun yang hebat ni tadi Allah kata kami jadikan di antaranya ada pokok yang lain pula. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna hilalahuma nakhara. Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya
dan tiada mengurangi walau sedikit pun dari hasil itu. Dua-dua kebun ni kata Allah, sama ada anggurnya, sama ada kurmanya, kebun satu, kebun dua. Allah nyatakan dalam ayat ni, walam tazlim minhu syai'a. Hasil kebun ini semua pokok keluarkan buah, tak ada yang tak terkecuali. Maksudnya apa? Hasil yang keluar tadi 100%. Wa fajjarna ila khilalahuma nahara. Kita bayangkan gini, ditanam pohon-pohon ni tadi, anggur ke, kurma ke, semua keluarkan buah 100% dan 100% boleh dimakan. Kebun mana kita nak jumpa ni? Tak jumpa tempat kita ni. Tanam pokok durian sampai berbuah, sampai pada hasil tu agaknya berapa peratus daripada jumlah pokok yang kita tanam. Tapi ayat 33 suratul Kahfi ni Allah nak beri gambaran hebat orang ni, lelaki ni. Macam mana Allah rezekikan kepadanya dua-dua kebun, anggurnya ke, kurmanya ke, semua keluarkan buah dan hasilnya semua keluarkan buah dan 100% boleh dimakan. Semua boleh dimakan. Kalau hari ni kita ambil hasil kebun pun macam durian tadi lah kan, oh dah berbuah ni buah, oh yang ni separuh boleh makan, oh yang ni macam mengkar sikit, oh yang ni kena makan buah pula. Bayangkan ajaibnya kebun yang Allah beri kepada lelaki ni tadi, yang diberikan hasil kebunnya 100% dan semua boleh dimakan. Wa kana lahu thamar. Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta yang lain. Oh dia ni bukan pemilik kebun yang banyak saja, bahkan ada lagi harta lain, memang orang kaya. Surah cerita kedua suratul Kahfi ini kisah pemilik dua kebun atau cerita orang kaya. Dan pemuda surah Kahfi ada 4, kisah anak muda, kisah orang kaya, kisah penuntut ilmu, kisah raja. Jadi pemilik kebun ni simbolik kepada cerita orang kaya. Ajaib. Dan bila kita baca ayat yang tadi, bila kita tadabbur kan, berapa banyak ayat yang Allah gunakan kami. Saya ulang balik tuan-tuan, kita tengok ayat 32 keluarkan buah dan kami jadikan tanaman-tanaman yang lain. Semua keluarkan hasil dan kami tak kurang walau sedikit pun daripada hasil keduanya. Dan kami jadikan pula di antara keduanya ada sebatang sungai. Kami. Maksud dia kata apa? Wahai manusia, ini semua ketetapan daripada Allah. Yang kamu dapat hasil tadi, hebat-hebat ni tadi, bukan sebab ialah betul lah kamu ada ilmu ni, tapi semua tu dengan izin Allah. Semua dengan dia punya cerita ni kan, ja'alna wa hafafna bainahuma, dan lagi apa, wa fajjarna, kami. Dan rupanya pemilik kebun ni Allah cerita dia juga ada hasil yang lain, ada kebun yang lain. Tiba-tiba fasa kedua dalam cerita ni Allah nyatakan faqala li sahibihi. Tiba-tiba Allah kata, dia berkata dengan sahabat dia. Mula-mula tadi Allah kata ni ada cerita dua orang lelaki ni, kita cuma kata okey dua lelaki. Tiba-tiba masuk ayat 34, Allah beritahu dia berdua ni sahabat rupanya. Faqala li sahibihi, berkata kepada sahabatnya. Jadi kita maklumlah yang Allah beritahu mereka berdua ni sahabat. Sahabat ni bukan kawan biasa, kawan yang sangat rapat. Seperti mana kita kata Nabi, sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Sayyidina Umar. Dan kita ni kawan ramai, tapi sahabat ni kadang boleh kira berapa orang sahabat. Jadi rupanya hubungan lelaki dengan kawan seorang lagi ni sahabat baik. Allah kata sahibihi, kawan baiknya. Dan apa yang berlaku, Allah nak cerita apa? Wa huwa yuhawiruhu, dan dia ni pemilik kebun ni memulakan perbualan kepada kawan dia. Dia yang apa? Yang initiate perbualan tu, dia yang mulakan. Kawan tu tak tanya pun. Kawan tu tak tanya dia, tak tanya pasal kebun, tak tanya pasal harta, tak ada tanya apa-apa. Dia memulakan perbualan. Ni pun ajaib juga. Wa huwa yuhawiru, dia memulakan perbualan. Apa dia cakap pada kawan baik dia? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia kata pada kawan dia, aku lebih banyak harta daripada kamu, dan nampaknya aku juga lebih berpengaruh, dan pengikut-pengikut aku lebih ramai daripada kamu.
Ini benda pelik tuan-tuan sekalian. Kita kalau kawan baik kan, dah lama tak jumpa kawan sekolah kita, kawan kerja kita, bila minum kan, bila ajak minum, sembang pasal apa? Pasal kerja, tanya keluarga macam mana, anak-anak dah kat mana, tinggal kat mana sekarang. Kalaulah kita ada sahabat baik, kita ada kawan baik ni, ajak minum, datang mentari ni minum, dia duduk aja, tiba-tiba dia kata, aku lebih kaya daripada kau. Macam kawan kita kalau cakap macam tu kan, tak ada perbualan apa, tak ada tanya khabar, tiba-tiba aku lebih kaya daripada kau. Kalau tak pernah berlaku pun, kalau kawan baik takkan cerita harta. Sembangan kawan ada cerita harta. Tapi pelik bagi lelaki ni, dimulakan dengan ayat ana aktsaru minka mala, aku lebih kaya daripada kau, aku lebih banyak harta ni. Bukan itu aja, bahkan tambah satu lagi pula, wa a'azzu nafara, follower aku lebih ramai daripada kau. Baik, dua statement yang Allah letakkan dalam suratul Kahfi. Kenapa letak dalam suratul Kahfi ini? Sebab nak cerita lelaki yang kita tak tahu siapa namanya. Kita tak tahu ni berada di mana, kebunnya dekat mana, siapa nama dan sebagainya. Tapi dialognya kepada kawan itu tadi diabadikan dalam Al-Quran. Ajaib. Seperti mana keajaiban kita baca pemuda Al-Kahfi, keajaiban kebun anugerah Allah kepadanya, dan ajaibnya dia boleh kata kepada kawannya. Lain kalau kawan dia tanya, di antara kita berdua dia agak siapa paling kaya? Akulah yang kaya. Lainlah kalau kawan tu tanya. Kawan tak tanya pun, Allah yang beritahu. Dia memulakan perbualan, aku lebih kaya daripada kamu. Masalah yang berlaku dalam cerita ni, masalahnya apa? Bila rasa diri lebih daripada orang lain, dia rasa macam sentiasa berkobar-kobar, sentiasa cari dalam macam mana nak sampaikan berita kepada orang lain bahawa aku memiliki benda ni semua, ya, aku ada perkara ni. Dan tuan-tuan sekalian, ini cerita apa? Ini cerita akhir zaman. Dan perkara ni kalau tak dibendung betul-betul, takut-takut berlaku begitulah sampai hari ni kan. Nak menunjuk, na'udzubillah, siapalah kita ni kan. Sedangkan mukaddimah cerita lelaki ni, Allah beritahu, kami jadikan kebun dia, kami berikan jadikan dia sungai, kami jadikan hasilnya 100%. Allah kata kami. Allah tak cerita dia. Allah tak cerita dia tanam, dia yang siram, dia yang ambil. Tapi Allah kata kami. Kenapa manusia sombong sedangkan Allah nyatakan aku yang bagi? Sewajarnya bagi hamba Allah Subhanahu wa taala diikat nikmat itu dengan syukur. Kata Nabi SAW, nikmat-nikmat itu daripada Allah. Tambat nikmat itu sebaiknya, kata Nabi. Bahasanya tambat ni pada binatang kan, tambat binatang jangan sampai lagi. Tapi Nabi kata ikat, dan tambat nikmat itu dengan syukur. Bila syukur dia akan ikat. Maksudnya nikmat itu akan berkekalan. Ya, Allah bagi kita nikmat, kita syukur, dia akan diikat. Jadi yang nak menambat nikmat tadi syukur. Tiba-tiba lelaki ini dia menggunakan ayat aku lebih kaya daripada engkau dan follower aku lebih ramai. Dan dia bercakap ni pula bukan dengan orang lain, cakap dengan sahabat baik. Oh, nampaknya dengan sahabat baiknya pun dah cuba nak menzahirkan dia punya rasa kemegahan dia, kebanggaan dia. Dan kita bimbang kalau itulah yang berterusan dalam hati seperti mana lelaki ni tadi, takut-takut ada sesuatu yang bakal terjadi kepada dirinya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, sekali lagi kita ambil ini, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia pun, siapa dia ni? Pemilik kebun ni tadi, yang Allah dah bagi kebun macam-macam ni. Dia masuk ke kebun dia bersama dengan kawan dia, ngajak kawan dia masuk. Sedangkan kata Allah, dia berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan sebab kufurnya. Lalu kata Allah sambil dia berkata, aku tak fikir kebun ini akan binasa buat selama-lamanya. Dalam ayat ni Allah cerita dia masuk kebun dengan kawan yang dia baru cakap tadi tu, aku lebih kaya daripada engkau, follower aku lebih ramai, masuk kebun dengan kawan. Tapi ayat Allah apa? Wa huwa zalimun li nafsi, dia telah berlaku zalim pada diri dia. Kita baru baca 3 ayat. Apa pula yang kita kata tengok kat mana zalim dia ni? Allah kata dia telah menzalimi diri dia. Yang kita tahu dia cuma cakap dengan kawan dia, mungkin sombong. Allah kata, Allah beritahu dia zalim pada diri dia sendiri. Rupanya percakapan yang tak baik
Kalau percakapan yang mengundang dosa, percakapan yang mengandungi riak, rasa sombong, ta'ajub dan lain-lain, dia punya kesan apa? Kamu zalim pada diri kamu sendiri. Ini bukan ayat biasa, ini daripada Quran. Kita baca kan, zalim ni biasanya apa? Ambil hak orang, menghina orang lain. Dia ni tak ada cerita hina orang pun, tapi rasa diri tu hebat. Sebab tu Imam Al-Ghazali pesan pada kita dalam kitabnya Siyarus Sadikin, hati-hati dengan 3 perkara ni. 3 dalam satu ni. Satu, takabur. Yang kedua, riak. Yang ketiga, ujub. 3 beradik. Sifat ni 3 beradik, hampir sama tapi berbeza. Takabur, nak menunjuk, rasa tak puas kalau kita ni seorang-seorang. Kita kalau boleh lagi orang tahu, lagi suka. Takabur, berbangga diri. Bila orang tanya sikit, tengoklah cara kita kerja macam mana kan? Cakaplah Alhamdulillah dulu kan. Dia punya bahasa. Riak, menunjuk-nunjuk. Takabur ni bangga diri, riak ni nak menunjuk. Yang ketiga, satu lagi sifat kata Imam Al-Ghazali, al-ujub. Ujub ni rasa diri hebat. Tak cakap dengan orang pun, tapi rasa diri sendiri boleh tahan juga aku dalam diam-diam. Hebat juga aku ni. Diri sendiri je. Itu dipanggil ujub. Takabur pun masalah, riak pun masalah, ujub pun masalah. Jadi Allah nyatakan dia masuk ke kebun dia sambil dia kata, aku rasa kebun aku ni takkan musnah lah sampai bila-bila. Tiba-tiba rasa kebun tu akan kekal pula. Jadi kita lihat, mula dengan rasa sombong dan terbit daripada mulutnya kalimah-kalimah yang dah lupa dah Allah. Patut ceritalah ni anugerah daripada Allah, rezeki yang kami dapat dan sebagainya kan. Jadi keajaiban suratul Kahfi ni bukan hanya kepada secara umum surah itu sahaja, bahkan setiap plot cerita tu bila kita perhatikan kan, terlalu banyak yang boleh kita ambil pengajaran. Nak ambil ingatan dengan doa kita, harapan kita, ya Allah janganlah sampai sifat pada lelaki ni ada pada diri kita. Mohon kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat yang sedemikian. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan bila baca kisah ni, kisah pemilik 2 kebun ini, Allah rezekikan kita ni terpanggil untuk nak sentiasa memberi kepada orang lain. Infak kita pada surau, infak kita pada mana-mana, tamu-tamu kebajikan, kita rasa nak menyumbang. Dan yakinlah yang kita beri itu satu masa nanti dia akan jadi hak milik kekal kita esok di hari akhirat. Yang kita masukkan, yang kita derma, yang kita infak, surau kita dan lain-lain, itulah satu hari nanti kepulangan-pulangan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sekadar itu dahulu secara ringkas ingatan kita mengambil ingatan Allah dalam suratul Kahfi. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.